Saya memang tak raya tahun ni. Jadi saya memang tak fikir pun pasal raya. Saya tak fikir pasal Ramadan sebenarnya. Saya just jalan like autopilot. And raya tahun ni memang yang paling tak ada rasa langsung. Memang yang paling tawar dalam hidup lah. Macam saya bangun pun macam keadaan yang blur. Semayang, balik, makan. Dan saya nak habiskan raya tu dengan secepat yang mungkin. Tapi kenapa lambat sangat raya tu nak habis dalam satu hari tu pun kan? Bila dia dah lepas satu hari tu, saya rasa first year. And today pun saya pakai jam bapak saya ni. And for the first time saya buka jam bapak saya daripada daripada hospital punya tisu. So hari ni saya pakai, and I'm very sure he's with me lah. Malam raya tu macam mana Shahnaz? Bila dengar takbir semua. Saya memang dah enam. Bagi saya perasaan tu dia dah macam beku. Dia beku yang tak rasa apa. Saya tak rasa apa. Macam saya, alhamdulillah, tak tahu nak cakap alhamdulillah ke apa, tapi saya tak menitis satu air mata pun. Satu setik pun saya tak menitis sejak daripada hari raya ni. Maknanya kan, last saya teringat pak saya pun was like masa dia 40 hari. 40 hari tu saya gone. Itu hari yang saya tak tahu, saya tak boleh kontrol gitu. And yang ada masa tu dengan saya was Emilia Anderson. Emilia, masa tu kita tengah shoot dekat Johor kan. Dia ada about that saya tak. Yang tu saya tak tahu. Dia macam ada Swiss lah. Dia ada Swiss. Padahal kita tak nak fikir pun. Tapi bila 40 tu kan, dia macam dia sejuk satu badan tu macam. Dia tak boleh stop tu. Jam 40 hari tu memang worst.